Kepimpinan tertinggi UMNO kini berjuang habis-habisan bagi membolehkan bekas presidennya, Najib Razak, menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Namun, pendirian itu berbeza dengan sikap Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, hampir sedekat lalu apabila beliau menolak cadangan serupa untuk Anwar Ibrahim. Pada tahun 2016, Pakatan Harapan mendesak kerajaan pimpinan Najib ketika itu membenarkan Anwar yang sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun atas kes liwat ditempatkan di bawah tahanan rumah. Ketika itu, Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri berkata, cadangan berkenaan tidak boleh dilaksanakan kerana negara belum mempunyai undang-undang khusus mengenai tahanan rumah. Nyataan itu dibuat dalam jawapan bertulis di Parlimen kepada soalan Wan Azizah Wan Ismail yang memohon agar suaminya dibenarkan menjalani tahanan rumah. Walaupun Akta Penjara membenarkan menteri mengisytiharkan mana-mana lokasi sebagai penjara, Zahid menegaskan undang-undang sedia ada tidak memperuntukkan pelaksanaan tahanan rumah. Kini, situasi berubah apabila Najib berada di penjara dan Zahid menyokong dakwaan kewujudan titah adendum yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menjalani tahanan rumah. Namun, Mahkamah Tinggi minggu lalu memutuskan titah adendum tersebut tidak sah kerana tidak memenuhi keperluan perlembagaan. Dalam perkembangan terkini, Zahid dan UMNO mendesak supaya Najib diberikan pengampunan penuh, menjadikan isu tahanan rumah dan pengampunan sebagai antara perkara paling sensitif dalam landscape politik semasa.